Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke rancangan Dome Songkak. yang mana kita nak review hari ni kek ataupun kuih tak panggil apa? Kuih cream puff. Cream puff boleh. Okay. Cream puff ni dibuat oleh Tok Ime kita. Siapa mai Gomuse, Tok Ime Syamsul Rizwan, rawati di Masjid Faiz Gomuse. Jadi hari ni kita nak terang, kita tepuh dengan dia apa ni cream puff ni sebanyak bekas ni RM14 sahaja. Jadi kita nak terang dulu, nak review satu cream puff dia ni. Kita nak terang sedap ke tak? Jadi bismillah. Okey sahabat-sahabat, kok mana tengok video ni, Ambo Wibite, Ambo bagi 10/10. Cream puff dia ni sangat sedap sebab krim dia tu, ya Allah, memang cair. Bila makan kekoh tu rasa memang rasa penuh mulut. Krim dia dalam. Okey, ni macam dia bagi tahu sains kita tadi, dipanggil cream puff. Dia buat oleh Cream puff. Cream puff dibuat oleh email kita. Tak, situ tu berkat tu. Rasa pun mesti berkat. Kita terada ni, kita nak terada dekat kamera pula. Oh, memang jadi. Takat ni yang among pergi mana-mana, biasa kita ingat atik ko, makan gula ko, ada yang tepuh kan ni kan, tak kan ni. Biasa rasa dia tu biasa-biasa. Ambo nak cari dia rasa tin ni. Ambo boleh wis 9/10. Puff ni Cream puff apa cream puff? cream puff lah. Cream puff. Oh cream puff ya, cream puff ni untuk Tok Ime buat ni. Okey. Bismillah. Boleh. Dah sedap. Berapa dah? Sedap. Pandai Tok Ime buat. Tak tu. Lagu mana? Reza. Berapa? 10/9? Berapa? Kalau 10/10. Red. Red. 9/10. 10/10. Jadi kok mana nak tepuh cream puff ni boleh PM kita, nanti kita akan bagi nombor Tok Ime insya-Allah. Gapa-gapa PM kita. Assalamualaikum.